Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini untuk menerangkan aplikasi Easy Jawi, iaitu pendekatan inovasi yang diperkenalkan untuk membantu pelajar dan orang awam dalam penguasaan ejaan Jawi, terutamanya bagi kata serapan bahasa Arab. Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh beberapa orang penyelidik seperti Dr. Nur Azlina binti Zaidan, Nik Hassan, Nik Rosila dan Ishak, didapati ramai pelajar menghadapi kekeliruan dalam mengeja perkataan Jawi asal bahasa Arab sehingga gagal menulisnya dengan betul. Ciri-ciri utama aplikasi Easy Jawi termasuklah pencarian mudah, penggunaan hanya perlu menaik perkataan di dalam aplikasi tersebut dalam perkataan rumi untuk mendapatkan padanan perkataan Jawi yang tepat. Maklumat linguistik lengkap selain daripada ejaan Jawi, aplikasi ini juga memaparkan ejaan asal bahasa Arab, transkripsi fonetik dan transliterasi kata Arab. Sokongan pembelajaran, ia dapat membantu pelajar bidang linguistik mendapatkan maklumat terperinci serta komprehensif dan dapat membantu guru sekolah rendah dalam memberikan latihan imla, iaitu penulisan dengan sebutan yang betul dan tepat. Aplikasi ini juga bertujuan untuk memperkukuhkan dan memperkasakan sistem ejaan Jawi dalam masyarakat umum secara umumnya dan kepada pelajar-pelajar terutamanya di sekolah dan di Institut Pendidikan Guru agar mereka dapat memperkasakan dan mempertabatkan ilmu Jawi ini kepada masyarakat. Jadi saya rasa inovasi aplikasi ini sebagai satu aplikasi yang sangat baik untuk membantu pelajar-pelajar mendapatkan maklumat tentang tulisan Jawi dan maksud tulisan Jawi dan perkataan tulisan Jawi dengan lengkap dan tepat. Jadi saya rasa sekadar tu sedikit huraian penjelasan tentang aplikasi Easy Jawi yang diperkenalkan, yang dihasilkan oleh beberapa inovator untuk membantu pelajar, guru-guru, pensyarah dan orang awam untuk mendapatkan maklumat tentang penulisan Jawi dengan lebih tepat. Jadi saya rasa sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.